Hai korang, welcome back to my YouTube channel. Hari ni kita nak buat tutorial cara-cara untuk kita gubah baju kurung untuk dijadikan hantaran. Bahan-bahan yang korang perlukan adalah dulang hantaran yang telah siap digubah, baju kurung, kotak, ribbon dan juga manik lah. Jadi kita mulakan sekarang. Mula-mula sekali kita bentangkan baju kurung dan juga kain dia macam ni. Kita lapiskan kain dan baju. Macam ni. Selepas itu ambil kotak. Kita letakkan kotak dan kita lipat baju kita. Sebelum tu kita pinkan dulu baju kita tadi. Macam ni. Kita betulkan dan kita lipat macam ni. Selepas kita lipat baju kita, dia akan jadi macam ni lah. Selepas itu kita boleh letak ribbon dan manik pada baju kita. Kita ikat ribbon pada baju kita macam ni. Bila korang nak ikat ribbon, dia akan jadi macam ni lah. Tapi korang perlu letak kertas tau di bawah ribbon ni, sebab kita tak nak rosakkan baju. Sebab nanti kalau kena dengan hot glue gun tu, dia akan rosak lah. Jadi korang kena lapikkan dengan kertas ya sebelum korang gamkan dia. Bila korang dah selesai ikat ribbon pada baju, korang boleh letak manik dekat ribbon lah. Kita letak dulu manik pada ribbon. Kita letak manik pada ribbon tadi. Korang ulang step yang sama. Letak ribbon pada di sebelahnya lagi ya. Bila dah siap letak manik, korang punya gubahan akan jadi macam ni lah. Jadi kita boleh tarik dahulu kertas tadi, kertas yang kita lapik untuk mengelakkan gam kena pada baju. Kita tarik dulu. Bila dah tarik, korang boleh letakkan baju di dalam hantaran yang korang dah siap gubah. Korang, gubahan hantaran kita dah siap. Dan korang jangan lupa subscribe tau. Bye, terima kasih kerana menonton.